saya selalu dapat soalan, Sofia, takutlah nak simpan emas fizikal dekat rumah. So, apa solusi dia? So, yang masih takut-takut untuk simpan emas fizikal, tuan boleh share dulu video ni dan share supaya lebih ramai tahu info ni. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, Public Gold selain kita jual juga emas fizikal, kita juga ada sediakan public sale. Jadi kalau tuan-puan masih takut-takut untuk simpan emas fizikal dekat rumah, sebenarnya tuan-puan ada pilihan untuk sewa safety deposit box dekat public safe dekat belakang ni. Public Gold ada dua tempat public safe, iaitu pertama di Menara Public Gold Kuala Lumpur dan yang kedua kita ada juga di Relau Penang. Okey, jadi jom saya bawa tuan-puan masuk nak tengok macam mana sebenarnya tuan-puan boleh sewa safety deposit box tuan-puan untuk simpan sendiri emas fizikal yang tuan-puan ada dalam simpanan. Baik, ini adalah contoh box yang kita ada lah. Ada type A, type B dan juga type C. Ini adalah box yang in detail lah tuan-puan. Saiz dia, saiz panjang dan besar dia. Tuan-puan boleh simpan. Bukan sahaja emas tapi any dokumen penting pun sebenarnya kita boleh simpan dalam ni. Ada 3 saiz. Alright. Jadi sesiapa yang masih takut nak simpan emas fizikal kat rumah ataupun nak pergi travel tapi takut nak tinggal emas dekat rumah, tuan-puan boleh sahaja consider untuk sewa safety deposit box dekat public safe Menara Public Gold Kuala Lumpur hari ini juga. Mana yang nak saya bantu, tuan-puan boleh sahaja klik link bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.